Korang mesti pelik kan, pakcik tengah buat apa ni kan. Sejak akhir-akhir ni Lintat ni rajin pula masuk Facebook pakcik ya. Kutuk-kutuk pakcik kat Facebook pula tu. Semua orang boleh baca. Kurang hajar betul lah. Jaga kau, biar pakcik conteng muka kau. Lintat bodoh, lintat gila. Berani kau kata pakcik pakcik tak kacau kau jangan kacau pakcik. Tapi hari biasa memang pakcik rajin kacau kau pun. Tapi lantak lah, pakcik tu boleh kacau kau. Kau tak boleh kacau pakcik. Lintat bodoh. Kurang hajar betul ni ya. Masuk Facebook orang kutuk-kutuk. Geram betul pakcik ni. Pakcik nak pukul depan-depan tadi, dia tak ada. Time dia ada, pakcik pula tak berani. Dia dah lah ada belajar kungfu, mabuk ke apa benda lah. Pakcik suruh jakal dengan manggis pukul lah. Dia orang ada silat cekak. Tapi Lintat belanja dia orang makan terus tak jadi pukul. Tak guna betul budak-budak pakcik ni. Belanja makannya terus tak jadi pukul. Kalau jadi askar macam mana lah dia orang ni. Rasuah bagi makan je, habis bocor rahsia negara semua. Tapi lantak lah. Ini je lah yang mampu pakcik buat. Sebab tadi ada awet tu minta gambar Lintat. Lintat macam beria je, cari gambar dia paling handsome. Gambar ni lah. Tak apa, biar pakcik burukkan gambar dia yang paling handsome tu. Dia pun dah sedia buruk. Ambil kau Lintat, jaga kau. Padam muka kau cari pasal dengan pakcik lagi Padam muka kau. Jagalah kau. Jaga kau lepas ni. Lepas ni memang akan ada perang besar. Nanti korang tengoklah kat Facebook, nanti akan ada perang besar ni. Geramnya pakcik. Geramnya pakcik. Orang tua ni. Geramnya. Pakcik makan. Melantak kau. Jaga kau. Korang tunggulah nanti. Tengok apa pakcik akan buat kat si Lintat ni. Jaga kau.